Kisah ini bermula di penjara Sungai Buloh. Suatu non kali kedua masuk penjara kerana meliwat Saiful Bukhari pekerja dia. Jadi si Salim ni pula, nasi ayam kunyit ni pula, dia pun masuk penjara juga Sungai Buloh. Dia masuk kes apa? Cuba teka dia masuk kes apa? Kes kunyit? Bukan, dia bukan masuk kes kunyit. Orang kampung Melayu Pulau Pinang kenal lah dia. Bukan kes aiskrim gila. Bukan kes bola sepak. Bukan pecah mana. Bukan. Dia kes dadah. Dia masuk penjara Sungai Buloh, kes dadah. So dia kenal non dalam penjara Sungai Buloh. So sama-sama aktiviti yang sama, sama-sama spesies yang sama. Disitulah bermulanya mereka berdua enak berenak-enakkan, seronok beronok-ronok. Siapa balon siapa? Dia sendirilah. Jadi itulah bermulanya. Itulah Salim Abdul Rahman. Salim Abdul Rahman.